Assalamualaikum dan salam kecemerlangan semua. Saya Cikgu Fazatu daripada Pitipan. Hari ini sama-sama kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tahun 2, topik 20. Tajuknya ialah ayat dasar dan ayat tunggal. Tajuk yang pertama kita akan belajar hari ini ialah ayat dasar. Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat yang lain dalam sesuatu bahasa. Melalui pola ayat dasar ini, maka terbentuklah ayat-ayat yang lain seperti ayat aktif, ayat majmuk dan lain-lain. Setiap ayat dasar terbentuk daripada subjek dan predikat. Di sini terdapat 4 pola ayat dasar. Yang pertama, frasa nama dan frasa nama. Contoh ayatnya, Maisarah pelajar universiti. Yang kedua, frasa nama dan frasa kerja. Contoh ayatnya, Amalina sedang tidur. Yang ketiga, frasa nama dan frasa adjektif. Contoh ayatnya, pemuda itu pemurah. Dan yang terakhir, frasa nama dan frasa sendi nama. Contoh ayatnya, ibu di dapur. Tajuk yang kedua kita akan belajar hari ini ialah ayat tunggal. Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Contoh ayatnya, lelaki gemuk itu sedang menembak burung. Di dalam ayat ini, lelaki gemuk itu ialah subjek dan sedang menembak burung itu ialah predikat. Baiklah murid-murid, kita akan jumpa lagi dalam topik yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.